Kat mana ni, bos? Sarif Haslam, Pai Sulung. Kenapa angkat periuk, bos? Kita nak kena... Ini orang panggil kedai The Legendary. The Legendary dari bayi. Dari bayi, maknya gendong, beli periuk-periuk semua dekat sini. Walaupun ada dekat mana pun, dekat TT ke media sosial ke, ada kedai yang pelbagai aneka, tapi ini menjadi kedai pilihan Bos Jijan juga. Bos Jijan nak beli beras ke apa ke. Sebab kat sini semua ada. Ambil je abang ni bawah ni. Bawah ada tangkai lah, senang. Oh yeah. So aku rasa ambil bulat satu, centong satu gitu. Lepas tu ni. Untuk cedok. Boleh, hantam. Untuk cedok. Boleh. Satu. Lepas tu ni apa namanya yang kenduri Penapis. punya penap. Oh, Ijan dah kerja tempat lain lah. Yes. Cukup tak cukup kan? Satu kawahan. Hantam lah. Sedangkan kerja. Satu pun jangan tinggal. Di bawah mana kak? Oh, satu pinggan 4,5. Mana bos? Satu pinggan 4,5. Ni tadi ada 4 pinggan tak? 1, 2, 3, 4, 5 tak? Entah. Okey bos. Siap. 5 pinggan ke? Entah 6 pinggan. Ni. Ni tadi? Tak apa. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ikut sini penuh tadi ke ada kurang satu kan? Ada kurang satu je. 3, 4 lah. Kira 5 pun tak apa. Takut lupa pula. Aku boleh lupa kira. Slow. Kita makan je bang. Apa dah? Okey. 5. Tadi yang kau minta limau Ya? Kau nak limau apa? 5, ada 5. Ada. Limau apa? Ada? Tak ada. Kau boleh makan kuri ke apa? Oh, tak ada. Yang berapa harga? 4 ringgit sen tu? 4,5. 4,5. Sekarang bagi 4 ringgit. 4 ringgit dia kursi. Kalau betul, kalau tak betul halal. Halal lah Settle. Yang penting aku tahu kau takut dari dulu tu lah dia. Ya. Seram. Dulu kan masa kau kedai lama ni lah. Yang Toman kau lah kan. Sempat tak? Sempat tak kau beli untuk kasih orang? Ya, alhamdulillah. Banyak kali kan? Kita dekat sana. Dah tua pakai kacamata baik. Oh. 1,919 ringgit. Okey. Okey, ada apa lagi? Dah. Cukup. Kau nak genapkan 2,000 je? Tak ada, tak nak. Tak nak. Aku kenakan 1,900 je. Oh, ya Allah, kurang lagi. Untuk engkau, nanti ada sikit lagi. Ada sikit abuan untuk engkau. Oh, okey. Tetap ada. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Yang penting jangan nak cium daripada dulu. Jangan kau nak Peluk-peluk je. Peluk kita dah biasa. Okey? Kadang-kadang dia sibuk, aku tak nak kacau dia. Kesian, dia kena jaga semua orang. Kita pergi majlis kahwin, saudara datang, kau layan saudara je, kau tak layan orang kata apa. Tapi Betul. orang yang datang tu dia kena faham, tumpang.